Berapa lama saya bagi orang kata peluang kepada Kamal untuk berdamai, untuk memulihkan hubungan itu berapa lama? 4 tahun. Saya tak ada apa benda buruk pun saya harapkan. Saya harap yang baik-baik je. Saya tak nak apa-apa jadi pada masjid saya bagi ni. Kalau dah saya cuba fight sampai hujung lah, sampai Allah kata sudahlah Kamal kan, saya akan buat insyaAllah. Ada. Saya kena bagi tahu, nanti orang ingat saya tak ada usaha. Saya ada usaha, memang saya ada kontak dengan family dia, adik-beradik dia, mama dia. Semua di reply lah dengan baik. Semua saya faham. Tak boleh main bagi macam tu, dia kena minta tak kebenaran kan. Jadi itulah. Tak adalah, saya harapkan semua orang doa baik-baik je. Saya pun tak boleh nak cakap lebih-lebih. Saya kena hormat mahkamah. Harap doa baik-baik. Tak ada aib pun saya buka sekarang ni. Saya just nak yang terbaik je untuk keluarga saya. Apa yang berlaku dekat mahkamah tadi adalah Kamal telah menyatakan kenyataan dia, sebab dah 3 kali sebutan, ini baru kali pertama Kamal boleh nyatakan pada mahkamah sama ada beliau setuju ataupun tidak dengan permohonan yang ditandatangani oleh Kasha. Itu yang pertama. Yang kedua, selepas Kamal bagi tahu dia tak setuju, mahkamah mengarahkan suatu jawatan kuasa terdamai dibentuk. Okay, jadi untuk memendekkan masa, kita dah bawa wakil kita siap-siap. Kamal bawa wakil je, Kasha pun bawa wakil je. Jadi kedua-duanya dah buat lantikan hari ini lah. Jadi sebulan dari sekarang, suatu in between lah, okey, suatu jawatan kuasa pendamai itu akan dilaksanakan dekat kepada agama Islam. Bukan saya tak cuba, saya ada usaha demi usaha, cuba untuk fix sebanyak yang mungkin, dan benda ini tiada perubahan. Bila saya sendiri yang handle benda ini. Jadi saya pergi kepada keluarga Kamal dahulu untuk berbincang pasal hal ini dan beritahu apa masalah saya dan kenapa saya itu berlaku begini dan sedemikian. Kenapa saya utamakan keluarga Kamal dahulu dan tidak mahu ada keaiban. Saya kalau siapa yang mengikuti saya hanya bersama keluarga saya dan anak saya. Tapi ada dengan kawan-kawan. Siapa yang bawa kawan-kawan berjumpa dengan anak-anak. Untuk perempuan di luar sana seperti mana saya punya, tolonglah bantu. Jangan menggadakkan diri anda. Korang ada keluarga korang. Korang ada support korang yang kuat. Saya terima kasih.